Tak usahlah kau risau pasalku. Tahu kau mau kejar impianmu. Aku tahu kau ingin mencari diri tempat jauh dari sini. Kehidupan mencuri masa dari kita. Biar ku pulang. Terus menunggu di sini, masih menghitung hari hingga kau tergerak hati untuk kembali jadi. Tak Encik nak apa lagi ni? Malulah saya macam ni. Tak, saya sebenarnya nak minta maaf, Puan. Puan? Hei, saya ni dah nampak macam dah kahwin ke? Sorry lah, saya tak tahu mungkin awak dah kahwin ke, belum kahwin ke, janda ke. Sedap je mulut tu. Cik, ni kawasan universiti tau. Saya boleh buat report dekat pagat tu bila-bila masa je. Kakak, Sira suruh Papa cari kakak. Terima kasih tolong Sira hari tu. Lain kali nak main tu hati-hati. Encik pun, jagalah anak tu sikit. Kalau dah kena langgar ke, kena colek ke, baru nak menyesal, baru nak menangis, sibuk nak berbuat polis time tu. Selina, back up lah sikit. Betul tu, Cik. Dia dah tolong anak Cik hari tu. Ada pula Cik cakap dia nak culik anak Cik. Tak baik tau, sampai hati. Okey, sabar, relax. Bertenang, Saya datang ni, saya nak minta maaf. Minta maaf, simpan je lah maaf tu. Sombong betul ni, Mia. Sekarang kita balik. Encik datang nak cakap tu je. Tu je. Iyalah, habis tu bila saya nak bercakap, nak bercakap. Bila saya nak bercakap, nak bercakap. Lepas tu suruh kawan nak cakap. Bila saya boleh cakap? Cakaplah. Sorry. Tak terima. Papa ni cakaplah baik-baik. Kakak kan dia tolong kita. Sorry. Manalah si Nazman ni tahu. Bosanlah menunggu orang macam ni. Mariam mana? Tidur dah. Mak, ada Luna tu telefon Mak? Ada. Tapi dia tak bolehlah telefon selalu. Kan dia tak ada telefon. Telefon rumah kan ada? Dah lama dah kena potong. Itulah Mak. Dah berapa lama dah dia tak balik? Jenguk tu tak payah cakap lah. Takkanlah telefon pun tak boleh. Dia tu kat sana kan belajar. Tak apalah, Mak faham. Sayang betul kan Mak dengan si Luna tu? Alung buat macam-macam untuk Mak, tak ada sikit pun Mak nak hargai. Perasaan Long je macam tu. Long seorang mak takkan beza-bezakan kasih sayang dengan anak-anak. Walau macam mana sekalipun lah anak-anak tu. Sama je. Alah Mak, sejak Luna tu lahir lagi, Mak memang tak pernah kesiankan Kak Alung pun. Daripada Long kecil, pernah ke tak makan? Sampai dah besar ni sampai dah beranak pinak. Mak yang tangguh makan. Alah Mak ni, Alung gurau je, touching pula dia ni. Tolong picit kaki Mak ni. Tengoklah agaknya lama sangat berdiri tadi. Alah, manja ni dia. Kalau Luna tu ada, Mak tak suruh Long. Luna tu walau macam tu, dia dengan tulang. Yelah, Alung lah yang jahat. Alung lah anak derhaka. Mainlah kaki tu. Pelan-pelan lah sikit. Sakit. So itulah dia. Lepas awak terus lari tu, saya tanya dengan klien tu siapa nama awak. Kita tahu dia nama semua belajar mana. Saya selalu makan kat situ. Tempat favourite saya. Ya. Sedap. Saya pun selalu datang situ dengan Elisa. Elisa, bukan nama anak Encik Sarah? Masera. Nama anak saya Masera. Elisa tu isteri saya. Isteri Encik tak marah ke Encik datang jumpa saya ni? Oh tak. Dia okey je.
Dia seorang isteri yang pada saya seorang yang very understanding, taat, penyabar. Dan kalau dia nak marah pun dia akan marah manja-manja, tepuk-tepuk manja-manja, you know. So saya ni pun nak marah balik tak sampai hati, tak pernah. Dia very positif, dia okey je. Kenapa Cik tak bawa je datang jumpa saya? Mana tahu kok boleh buat kawan kan? Dia dah meninggal. Cik. Saya minta maaf. Tak Saya tak patut pun tahu pasal Cik. Tak apa. It's okay. Relax. Dia meninggal masa melahirkan anak saya kedua. Dua-dua tak sama. Tuhan lebih sayang. Terus lagi dia belum boleh recover, saya terpaksa melayan dia. Itulah, makan sama-sama. Macam mana? Banyak? Tengok macam mana? Oh, banyak. Bapak tu bukan sirah. Dah. Sangat. Bukan sirah yang ambil. Tak acil lah. Ambil juga lah. Ya ke? Okey. Kesian kan? Kecil-kecil lagi dia dah jadi anak yatim. Itulah. Nak buat macam mana dah nasib dia. Takkan kita nak ubah pula kan? Tapi aku tengok kan, Sira tu baik tau budak dia. Mesti arwah mak dia baik kan? Aku pun rasa macam tu lah. Sebab Uzai pernah cakap yang arwah isteri dia dulu penyabar, penyayang, baik. Kau tak rasa apa-apa ke bila duduk sebelah Uzai? Dia tu handsome juga. Ish, tak ada lah. Tapi kan, aku boleh dapat rasa yang Uzai ni, dia seorang lelaki yang rare. Dia jadi setia je dekat satu perempuan. Tu aku respect. So sekarang ni dia dah jadi duda. Kau tak try dia ke? Ish, tak nak lah aku try dia. Kau nak kau try lah. Tak nak aku duda. Kalaulah dia pilih aku. Tapi sekarang ni dia pilih kau. Adalah. Dia tu tak boleh move on dengan arwah isteri dia tau. Tipulah kalau aku cakap aku ni tak kesian. Tambah-tambah lagi kat anak dia tu. Kecil lagi tu. Jadi sekarang ni, kau lah orang yang tepat untuk buat dia move on. At least kalau kau tak bercinta sekalipun, kau buat dia sedar yang dia tu masih muda dan Sira tu perlukan seorang ibu. Uzai tu aku nampak dia macam belajar tinggi. Aku sure punyalah dia boleh move on. Cuma apa orang putih cakap tu, he need space. Nuna, tinggi manalah sekalipun dia belajar, pasal seorang hati dengan perasaan ni, kan? Susah tau nak teruskan hidup. At least kalau kau tak bercinta pun, kawan je lah dulu. Rasa mana tahu mungkin bercinta ke? Kerjanya pelamin ke? Bapa, saya rasa untuk bahagian ni, kita tak perlu nak renovate sangat. Sebab saya rasa kawasan ni agak berisiko sikit. Kenapa macam tu? Okey, cuba Papa tengok ni. Kat sini ada... Papa, ni. Abang minum air nanti tau. Abang, wadah tak mana? Tak sini boleh? Abang tak di sini. Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Apa masalah awak ni? Sorry tak apa, nanti wadah betulkan. Siang malam saya tak tidur, saya buat benda ni. Awak minta maaf macam tu je. Sen, cuba cakap elok-elok sikit dengan isteri tu. Awak ni kali awak jangan kacau kerja saya, boleh tak? Awak ni menyusahkan betul lah. Hussein! Papa tak pernah ajar Sen cakap kasar dengan perempuan. Papa tak pernah layan arwah mama macam tu. Tapi Papa, plan ni penting untuk syarikat kita, Papa. Untuk syarikat Sen juga. Ini semua duit. Duit boleh cari, Sen. Tapi itu isteri. Isteri anugerah dari Allah. Sen tahu tak? Kalau putusnya doa seorang isteri, maka putus rezeki suaminya. Sekarang, Papa nak Sen buat balik plan ni. Bukan sebab plan ni salah. Tapi sebab Sen dah lukakan hati Wardah. Saya patuh dengan Sen.
Saya dengar every single thing. Apa lagi masalahnya? Saya lelaki. Sen pun lelaki. Lelaki ni awak kena faham satu perkara je. Lelaki cepat rasa bosan. Kalau awak asyik ikut je semua rentak dia, lagilah dia cepat rasa bosan. Habis tu takkan saya nak ingkar, saya nak menipu dia. Dia kan suami saya. Tak adalah macam tu. Sen perlukan someone yang kontra dengan dia. Kalau dia kata A, awak buat A. Kalau dia kata B, awak buat B. Semua benda yang dia cakap, awak ikutkan je. Lagilah dia rasa bosan. Awak kena jadi macam bunga. Ada dua warna berlainan. Cantik kan? Entahlah. Saya takutlah. Saya dah sampai satu level yang saya rasa marriage saya ni is one huge mistake. Ya Allah. Saya ni kalau boleh tak nak masuk campur perkahwinan awak dengan Sen. Tapi satu je saya nak pesan. Isteri harus jadi tulang belakang suami. Sekarang, awak kena banyakkan bersabar. Jangan cepat melenting. Faham? Hei. Meluat betul saya tengok anak menantu kita si Sin tu, bang. Apa yang anak kita buat, langsung dia tak pandang. Sebelah mata pun tak pandang. Apa buruk sangat ke perangai anak kita tu, bang? Ni yang saya malas cakap dengan awak. Saya bagi tahu awak, bukan suruh awak menentang Sin, tapi bagilah nasihat. Nak nasihat apanya, bang? Dah 2 tahun dia orang kahwin. 2 tahun. Sikitnya salah, banyaknya lagi lah salah. Apa masalah si Sin tu, ha? Sekarang ni, biarlah dia orang yang selesaikan masalah tu. Kita ni, Ziza, cuma boleh bagi nasihat aja. Awak tu, kalau boleh, janganlah campur urusan rumah tangga orang. Mesti ada Sin sembunyikan sesuatu daripada Wardah. Saya nak jumpa Cik Husin. Saya mak mentua dia. Kalau dah tak ada apa-apa tu baguslah. Itu yang Umi nak dengar pun. Apa yang Wardah cakap dekat Umi? Kalau ikut kata Umi, tak payah cakap lah. Tengok je pun dah tahu. Tak ada apalah Umi. Sen cuma busy sikit, itu je. Mungkin sebab tu Wardah rasa yang Sen ni abaikan dia. Yang Umi tak payah fikirlah. Umi ni bukanlah nak masuk campur, Sin. Sin tahu kan, Wardah tu satu-satunya anak kandung Umi. Umi bela dia daripada kecil sampailah sebelum kahwin dengan penuh kasih sayang. Umi tak sukalah tengok dia bermuram, muka macam tu tak berseri. Dia mengandung ke, Sin? Tak apalah, Umi balik dulu. Kalau ada apa-apa, nanti bawalah Wardah balik ke rumah Umi. Awak cakap nak bawa Sarah? Biarlah menunggu awak siap lama sangat. Bila tertidur, saya tinggalkan dekat majiran. Makan tu. Cecangan whipped cream sikit dengan air, sedap. Awak ni cakap macam lah awak orang sini. Saya bukan orang sini pun, cuma selalu Elisa bawa saya datang sini makan sama-sama. Kalau saya malas pun mungkin saya makan kat sebelah universiti awak tu. Cik Zai, saya ni kan bukanlah nak poceh-poceh, tapi kan saya rasa Cik Zai ni muda lagi kan? Cuba teka. 40 tahun? Kecil dia saya. Tu macam tu lah saya ni. Tak adalah, saya tengok cara awak jalan slow je. Baju awak pakai pun kala-kala sedih. Saya ni sebenarnya kalau saya berhias, pakai cantik-cantik, kalau tengok awak mesti cari. Dan saya tak suka nak kena mengurat-ngurat ni. Semak. Penat. Pening balik. Saya ni bukanlah apa, saya cuma nak suggest je. Sebab Sarah tu kan kecil lagi. Saya rasa dia perlukan seorang ibu. Awak ni nak jadi ibu dia?
Tak nak. Habis tu kenapa tanya? Tak adalah, saya cakap pasal Mas Sarah, bukan pasal saya. Saya tahu dia happy dengan awak, tapi dia perlukan belayan seorang ibu. Mungkin. Tapi saya sebagai single parent, saya tak pernah rasa ada masalah pun nak besar dengan dia. Okey je. Tapi tak sama dengan kasih sayang seorang ibu, kan? Awak carilah girlfriend, tak nak? Awak ni cara awak bertanya macam caring sangat, kan? Ambil peduli pasal saya semua. Tapi diri awak sendiri dengan celet ni. Kenapa pula ni? Luna? Kenapa? Tak ada apa. Awak nampak hantu ke? Tak ada. Oh, jangan. Esok awak free tak? Free? Esok kan Sabtu? Free? Kalau free, saya nak bawa awak ke satu tempat yang baik. Awak jangan nak gatal Gatal? Tak gatal pun. Tak. Okey, saya faham. Jangan mengepek. Kalau saya nak buat apa-apa kat awak, dah lama dah saya buat. Okey. Oh, kenapa selama ni ada niat lah? Tak apalah, kalau macam tu saya balik naik teksi je. Okey, sabar. Gurau. Okey. Saya nak ajak awak pergi hiking. Hiking? Esok? Tak panas ke? Kat sini tak. Nak tak nak? Kalau nak kenapa? Kalau tak nak kenapa? Susahnya. Dia kalau nak, saya boleh tunjukkan awak satu pemandangan yang indah, yang cantik. Mungkin awak suka. Tapi kalau awak tak nak buat macam mana kan? Fahamlah orang perempuan ni kadang-kadang... Hei. Awak jangan nak kecilkan saya. Setakat hiking tu, kecil anak je lah. Mana? Bila nak pergi? Mana pemandangan tu? Cakap. Besok. So slow. Okey. Mananya pemandangan cantik tu? Kita kena naik dulu. Cepatlah kakak. Cakap besar lagi. Jauh ke? Apalah, bala aku ni. Abang, jom kita makan. Ni Wardah masak. Sup lagi? Yang mana je ni awak tahu masak? Abang suka Wardah buat sup kan? Wardah buatlah sup. Memanglah saya suka makan sup. Tapi kalau dah hari makan sup pun bosan juga. Awak nak sampai ke mati saya makan sup je ke? Okey, abang nak makan apa? Abang beritahu Wardah. Nanti Wardah belajar masak. Tak apalah. Saya tak ada selera lah. Saya nak keluar jumpa Nick kejap. Nanti Papa denda. Nak denda kenapa pula? Papa selalu denda orang terlambat. Lantaklah dia nak denda ke? Pemandangan cantik ke sekarang ni? Ni, kaki ni urat dah nak putus. Dah nak sampai dah. Ada kadar sikit je lagi ni. Nanti awak miss pemandangan yang cantik tu. Saya tak kisahlah. Sekarang ni yang paling penting awak turun je dari sini. Awak kena belanja saya urut kaki ni. Belanja? Sakit. Buat apa nak belanja? Saya urut sendiri je lah. Sarah, tengok ni Papa ni. Gatal tak? Papa gurau je lah. Tak, Papa gurau je lah. Hei! Cepat sikit. Sekarang ni, kau yang kusutkan keadaan kau tahu tak? Kau buatlah macam mana pun. Wardah dah jadi isteri kau yang sah tau.
Ya, aku tahu kau tak payahlah nak tengking kat aku. Salahnya aku pun tak tahu apa perasaan aku kat dia sekarang ni. Itulah masalah kau. Dulu nak kahwin berpuluh-puluh kali dah aku tanya kau. Betul ke keputusan kau ni? Betul ke dengan Wadah? Sekarang kau hadaplah. Tak tahulah, bro. Aku rasa Wadah tu macam tak ada apa-apa untuk aku. Kosong. Weh, should be kau yang berubah, bukan dia. Dia dah jalankan tanggungjawab sebagai seorang isteri yang solehah dan misali. Tapi kau macam ni lah, Sin. Aku bukan nak kata apa, tapi semua hal kau aku tahu. Semua kau cerita kat aku. Kalau lah sekarang ni kau tengah fikirkan pasal awet kampung kau tu, kau dah salah ni. Kau rasa aku masih mengharapkan Luna ke? Tak kisahlah Luna ke, Lunyai ke. Aku pasti mesti dia penyebab utama kau dengan Wadah jadi macam tu. Ngaku je lah, Sin. Takkan ngaku pun kau nak tipu. Okey. Kalau betul aku masih harapkan Luna, kau nak aku buat apa? Weh, kau tengok buat gila. Ni kisah Naya ni. Kesian anak dara orang, kau tahu tak? Kalau Wadah dengar perkara ni, mau menangis tak berlagu dekat ujung katil tu. Aku rasa kau ni dah tak betul lah ni. Otak kau dah short. Bukan aku, kau yang short. Kau ni relax sikit boleh tak? Masalah aku ke masalah kau? Aku cerita kat kau sebab aku tak boleh nak tipu kau. Dan aku tak nak kau tipu aku, Sin. Kita ni dah macam adik-beradik. Nik dengan Sin kan sama tu. Tapi satu je, Sin, aku nak pesan dengan kau. Stoplah buat macam ni. Wadah tu tak baik. Aku kenal dia lah. Relax lah yang kau ni beria sangat. Kenapa? Kau ni sedap-sedap nak suruh aku relax. Kau tahu tak Wadah tu kau baik aku? Kau ni. Kakak, cepatlah. Pergi dulu. Penatlah. Takkan nak tinggalkan awak seorang kat sini. Tempat ni lain sikit tau. Dia keras. Banyak dah orang memang dia duduk situ lah. Dia duduk situ, lepas tu dia zap masuk alam lain. Awak ingat saya ni budak-budak nak tipu? Tolonglah. Cepatlah awak. Bukan awak nak saya dukung awak. Saya rasa saya nak turun balik lah. Start lalat lah, tak boleh. Takkan nak turun balik. Dah separuh jalan dah ni. Baru separuh? Kenapa saya rasa dah macam 24 jam ni? Wak, Melah. Give up. Sikit lagi ni. Tak nak. Berapa tapak je ni? Tak nak. Meh. Tak nak. Saya nak turun balik. 5 minit nanti alang gaib tu datang tau. Sikit lagi, nampak ni? 1, 2, 3 dah. Welcome to you. Awak daripada bawah tadi awak cakap welcome to you. Assalamualaikum. Boleh saya cakap dengan Luna? Waalaikumsalam. Luna tak ada. Dia keluar dengan kawan. Dia keluar dengan kawan. Bukan dia selalu dengan awak ke? Semalam dia ada. Tapi hari ni pagi dia dah keluar dengan Uzai. Uzai. Okey, tak apalah. Nanti kalau dia balik, cakap Aziz call dia. Okey. Mak Yah, Luna tak ada. Dia keluar dengan kawan dia. Luna tak ada. Tak apalah Aziz. Nanti kalau Aziz telefon dia, Aziz cakap kat dia, Mak Yah rindu nak dengar suara dia. Ya? Kawan dia cakap dia keluar dengan Uzai. Uzai mana pula ni? Alah Aziz, tu mesti kawan-kawan kolej dia tu. Ramai kawan-kawan Luna sekarang. Tanta dah melekat hati. Mak Yah, Uzai tu nama lelaki tau, bukan nama perempuan. Nanti Aziz telefon Luna, Aziz tanyalah. Cakap Mak Yah yang suruh tanya. Sira. Kakak tak larat lah. Kakak rasa nak pitam. Kakak ni. Kita dah nak sampai dah. Nak sampai apa ni Sira? Daripada tadi Sira cakap nak sampai. Tak sampai pun. Sira. Sira selalu ke datang sini? Ha? Tiap-tiap minggu Sira datang dengan Papa. Tiap minggu? Apa datang sini tiap minggu? Ha? Dah, jom. Tak bagus duduk lama-lama, nanti pitam. Kita nak pitam lah ni. Dah, jom. Pasal duduk lah, asyik duduk penat nanti. Tu yang lagi penat. Ya. Aduh. Cepat. Sini. Cepat.
Tinggalkanlah. Jom. Dah sampai dah. Kenapa tak ni, Sarah? Penatlah ni. Awak pun cepat sangat. Saya pula kena jadi babysitter. Ni ke tempat yang awak gahkan sangat tu? Ya. Baik punya. Sarah, kita dah sampai sayang. Sarah, cuba tengok kita kat mana. Kita dah sampai. Kakak, kita dah sampai. Dah sampai. Okey, sampai. Awak tengok je dia. Tak ada dah lawa mana pun. Mama! Mama! Sira datang ni. Dia buat apa tu? Nak hilangkan rindu dia pada mak dia. Awak ajar dia buat macam tu? Tak baiklah. Awak ni ajar anak awak bukan-bukan. Awak tak faham. Saya yang kena hadap soalan yang sama daripada dia setiap hari. Ini je yang mampu saya buat. Mak, Luna minta maaf Luna tak sengaja. Nantilah kalau Luna ada duit sikit, Luna beli handphone baru. Mak ni kenapa tak tidur lagi? Batuk. Mak makan ubat ke tak? Yalah. Nanti apa-apa Luna call Waalaikumsalam. Aduh, Selina. Badan aku ni macam nak tercabut. Tolonglah. Cik. Lah, mengada. Aku cakap jangan pergi, kau nak pergi juga kan? Aku pergi sebab Sarah, bukannya sebab Uzai tu. Iyalah tu. Tapi kesian juga. Dan sebaik kau ada. Kau tahu tak betapa sebabnya aku ni bila si Sarah tu panggil Mama. Kesian tak? Si Uzai tu pun ajar nak merepek-repek. Tapi apa yang Uzai buat tu untuk Mak Sarah juga. Okey, kalau kau lah kat tempat Uzai, apa kau akan cakap dengan budak yang umur 4 tahun? Bila tu kan, Uzai pun ada cakap dengan aku, dia tak nak Sarah tu rasa kehilangan mama dia. Makin rapatlah kau dengan Uzai sebab anak dia. Aku cuma kesiankan si Sarah tu. Kau ni, lah. Kalau betul lah Uzai tu suka kat kau, lepas tu dia lama kau, apa kau buat lah? Tak ada maknanya benda tu. Takkan terjadi. Kalipun aku cakap kalau. Jawab je lah. Bagi aku, Uzai tu seorang lelaki yang baik, bapa yang penyayang. Cuma miring sikit. Tapi okeylah miring. Tak boring. Sekarang ni aku tanya, apa kau akan buat? Kau terima dia atau tak? Bukannya aku tanya kau perwatakan dia, yang kau nak explain aku pasal perwatakan si Uzai tu buat apa? Tak naklah aku jawab. Kau ni banyak cakap lah. Cik lah. Sakit ni kau tahu tak? Oh sakit. Ada tangan kan? Urut sendiri. Alah aku nak tanya. Kakak. Kakak. Kakak, bukanlah kita ni. Papa, tengoklah kakak tu. Tak, biar Papa cakap. Kakak. Awak. Kakak. Mana boleh lah. Kakak ni perempuan tak? Papa tu lelaki. Tak apa, bagi Sarah masuk je. Sarah masuk kan. Sarah perempuan, Papa lelaki. Tak boleh. Macam nampak hantu je. Kakak ni kenapa? Macam nampak hantu je. Memang nampak hantu pun tu kat luar tu, hantu Papa Sarah tu, tahu tak? Ni kenapa datang sini ni? Oh, kakak takut Papa orang kakak je. Kecil-kecil dah pandai. Tak, kenapa datang sini ni? Papa nak ajak kakak pergi tempat best punya. Hiking?
Bukan hiking. Tempat lain. Sibuk je lah pun yang luar tu. Pergi mana? Kakak kena cakap okey dulu. Baru Sira bagi tahu. Sira? Mana boleh macam tu? Nanti Sira dengan Papa Sira tu bawa kakak pergi tempat bukan-bukan lagi. Tak nak lah, penat kakak. Cakaplah okey dulu. Abang, kenapa lately ni abang macam lain je? Lain macam mana? Abang dah tak macam Sin yang Wardah kenal. Saya ni kan busy. Lagipun saya stres dengan Papa. Awak bukan tak tahu Papa tu. Kalau dia nak benda tu siap, dia nak time tu juga siap. Yang awak ni pun. Kenapa tiba-tiba rasa macam tu? Wardah kan isteri abang. Wardah rasa Wardah berhak tahu apa yang abang rasa, apa yang abang fikir, apa yang abang buat. Kan? Saya dah bagi tahu kan. Tak cukup lagi ke? Abang dah beritahu semua? Yalah. Semuanya. Semuanya? Yang awak desak-desak abang ni kenapa? Apa abang fikir lepas kita kahwin? Uzai ni main ajak je aku keluar. Tapi tak nak cakap pergi mana. Surprise tak tempat lah dia ni. Abang, kenapa abang tak nak jawab soalan saya? Jawab je lah. Susah sangat ke nak jawab? Bila saya cakap benda betul, awak tak nak percaya. Ha? Inilah yang susah kalau cakap dengan perempuan ni. Hah? Apa yang susahnya cakap dengan perempuan? Saya ni perempuan apa? Saya ni perempuan ni isteri abang. Awak yang desak saya untuk kahwin dengan awak kan? Sekarang ni saya dah kahwin dengan awak. Apa lagi awak nak? Kenapa abang kahwin dengan saya? Sebab sayang? Tak kan? Sebab cinta? Jauh sekali. Sebab apa? Sebab abang nak lupakan Luna sebab tu? Awak jangan libatkan Luna dalam hal ni boleh tak? Kenapa tak boleh? Kenapa saya tak boleh libatkan Luna? Sebab Luna tu memang ada dalam hati abang. Wadah, awak jangan cakap pasal Luna lagi boleh tak? Ha? Berapa kali saya nak bagi tahu awak, Luna dengan saya tu kawan baik masa kat sekolah. Itu je. Habis tu kenapa abang kahwin dengan saya? Apa yang awak nak lagi? Ha? Semua yang awak nak, semua awak dapat. Semua yang mak awak nak, semua dia dapat. Apa lagi yang tak cukup? Saya nak suami saya. Suami yang sayangkan Wardah, yang jujur cintakan Wardah. Tu je. Yang bimbing Wardah. Papa, esok kita jumpa kakak kan? Tak kot. Besok kakak ada kelas agaknya. Sibuk. Rindulah kakak. Kakak kelakar kan macam mama. Apa bolehlah. Sira nak mama baru. Nak mama baru? Apa cakap macam ni? Penatlah. Penat apanya? Tak apa. Mari sini. Duduk dengan papa, tengok TV. Besok kita fikir nak cari mama kat mana. Ni ke tempat you cakap tu? Yap. Awak suka? Suka berkali-kali lagi suka daripada tempat hiking tu. So, ni tempat awak dengan siapa? Mana siapa? Saja datang sini nak create memory dengan awak lah. Gila. Supaya awak boleh jumpa perempuan lain lepas ni, lepas tu cakaplah tempat ni dulu saya dengan Luna. Macam tu. Okey, awak ni memang kelakar. Tak malah awak pun. Zai, dia tidur asing kan? Bayar asing-asing, tapi tidur sekali. Awak jangan nak main Tidur sekali satu bilah. Zai, tengok awak ni kan macam free je. Awak tak kerja?
awak ada bisnes sendiri. Tak pun awak ni anak orang kaya kan? Tak. Saya... Macam mana saya nak kerja kalau saya shadowing dengan Lisa je? Saya datang sini pun sebenarnya pasal saya nak jumpa dia. Tempat ni mengingatkan saya dengan dia. Oh. Masa arwah isteri awak ada dulu, mesti awak sayang dia sangat ni? Mestilah. Saya sayangkan dia. Dia ibarat separuh nyawa saya. Bila dia pergi, separuh nyawa saya hilang. So, awak tak nak cari separuh nyawa awak yang hilang tu? Awak cari kan? Mana boleh, saya tak pandai lah bab-bab ni. Boyfriend pun tak ada. You je tak ada boyfriend. Awak student kan? Universiti mesti ada boyfriend. Betul lah, tak ada. Okay, ni mesti ada couple dia zaman sekolah ke kan? Kenapa tak bagi tahu dia yang awak cintakan dia? Sebab tak mungkin ada cinta antara saya dengan dia. Lagipun saya takut persahabatan yang kita orang dah bina tu musnah disebabkan cinta. Ya, mungkin saya dengan dia ditakdirkan untuk kawan. Okey. Tapi pada saya lah, kalau awak betul cintakan dia, awak patut jumpa dia dan awak terus terang dengan dia. Awak cakap dengan dia yang awak cintakan dia. Tapi itu kan akan merenggangkan persahabatan saya dengan dia. Saya tak nak. Saya sayangkan dia lebih daripada cinta. Siapa nama dia? Dah lah, awak tak payahlah nak tanya pasal dia lagi. Saya pun dah lupa orang pasal dia. Dia pernah kahwin, tahu-tahu dah ada anak. So, tak nak cik lain? Saya tak fikir lagi. Tapi yang saya tahu, macam mana saya cuba untuk lupakan dia, saya tetap sayangkan dia lagi. Boleh relate dengan cerita saya. Tapi awak nak tunggu ke dia ni? Baik awak cari lain. Mungkin saya dengan dia ditakdirkan untuk bertemu dan berpisah. Sampai sini je kisah kita orang. Papa! Mudah. Duduk sini. So, kenapa kita datang sini? Saja je. Lagipun duduk rumah pun bosan kan? Kenapa hari ni abang lain? Lain maksudnya lain yang lebih baik ke lebih buruk? Tak tahu. Tapi Wardah suka. Wardah suka abang macam ni. Walaupun abang busy macam mana pun, abang tetap kena cari masa juga untuk Wardah. Kan? Mestilah. Abang kan sayang Wardah. Cuma abang nak minta maaf pasal hari tu. It's okay. Wardah pun nak minta maaf juga. Wardah banyak cakap benda pelik-pelik. Cuma abang perlukan masa sikit untuk betulkan keadaan diri abang ni. Abang nak betulkan apa lagi? Abang masih tak boleh lupakan Luna. It's okay, abang terus terang je dengan Wardah. Tak apa. It's okay. Abang, terima kasih sebab bahagiakan Wardah hari ni. Wardah happy sangat. Tapi satu je Wardah minta. Tolong buka ruang dalam hati abang untuk Wardah. Tanpa Bang Luna. Thank you.
kecil. Ya, tak usahlah kau risau pasalku. Tahu kau mau kejar impianmu. Aku tahu kau ingin mencari diri tempat jauh dari sini memang jauh. Belum apa sudah rindu, belum apa jadi ku dah tunggu 2 minggu. Walaupun kau tiada di sisiku, pikiranku semua tentang terbiru. Ku rasakan kau dan aku semakin jauh, terpisah sementara ku rasa bertahu. Cukupkah cinta dan janji tanpa jasa menemani? Kekalutan dunia buat aku terlupa. Kehidupan mencuri masa dari kita. Biar ku pulang. Ku terus menunggu di sini, masih menghitung hari hingga kau tergerak hati untuk kembali jadi. Biar ku pulang.